Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insya-Allah semua, insya-Allah bagi anda yang ambil kota tauhid tuan semua, kota insya-Allah ustaz akan bagi satu bonus tambahan kepada anda. Bonus itu bonus yang mana bonus ni kalau anda amalkan, di samping anda amal kota tauhid, maka anda akan amalan yang ustaz akan bagi ini untuk bagi anda yang ambil kota tauhid ni, iaitu amalan tu siapa yang mengamalkannya anda akan dapat penghidupan dunia. Maksud penghidupan anda akan dapat masuk khidmat daripada dunia sepenuhnya untuk anda, termasuk rezeki, pengasihan, apa semua dapat. Dan juga tuan semua akan dimudahkan rezeki anda akan dapatkan kedudukan yang tinggi, itu kan anda akan dapatkan kedudukan dunia. Dan juga tuan semua kan kemuliaan dan juga martabat di hadapan Allah Taala pun anda akan naik juga, bukan setakat Allah Taala, manusia pun anda akan naik, serta manfaat yang banyak lagi tuan semua, yang mana ianya boleh digunakan untuk penghidupan anda dan dalam bisnes anda ataupun dalam pencarian kita untuk rezeki kita dan semua. Yang mana amalan ni tak payah dan semua, anda mengamalkan 7 hari aja dan pendek amalan dia tetapi memberi impact yang kuat. Jadi kalau anda inginkan dapat amalan, 2 amalan ni, itu anda join amalan ustaz. Insya-Allah tuan-tuan, anda akan dapat kota tauhid sebenarnya adalah satu amalan yang ustaz terima daripada almarhum tuan guru Haji Omar Macam Semak dan semua pada tahun, tak silapnya pada tahun 1997 atau 1999, tak lupa dah. Tetapi ustaz amalkan, alhamdulillah dan semua, segala gangguan tidak ada. Kalau masa tu ustaz duduk di Kelantan, di taman ustaz tu memang macam-macam berlakunya gangguan, sihir, kecurian. Alhamdulillah tuan-tuan, pada rumah ustaz, alhamdulillah setakat ni lah, setakat ustaz duduk di Kelantan tu tidak ada. Bahkan ada jiran sebelah rumah, ada orang masuk, depan rumah masuk, belakang rumah, kiri kanan semua orang masuk. Tapi rumah ustaz tak masuk. Cuma satu malam tu ada orang masuk. Tetapi tuan-tuan semua masuk pun dia tak boleh buat apa-apa, dia tak boleh ambil. Dia nampak barang kemas anak ustaz banyak, dia ada atas meja tapi dia tak boleh ambil. Walaupun dia boleh masuk, tetapi kerana kota tauhid ni memang kuat, yang mana tuan-tuan semua bila anda amal kota tauhid ni, anda akan dapat satu satu cahaya. Bukan setakat diri anda, satu cahaya yang berkilau akan melindungikan diri anda dan rumah anda. Bila lindungi di rumah anda, maka termasuk juga dengan keluarga anda akan juga terlindung juga. Jadi ustaz bila terang tuan-tuan, amalan kota tauhid ini mudah amalan dia, tetapi memberi impact yang kuat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia melindungi kita bukan depan saja, kanan, kiri, belakang, atas, bawah, bahkan dia melindungi keseluruhan. Ibarat kita ni berada dalam satu bulat ataupun dalam lingkungan telur. Itu yang saya nampak. Jadi apa yang guru yang almarhum tuan guru Haji Omar Macam Semak beritahu, kalau amalan ni, insya-Allah segala bentuk sihir, segala bentuk kejahatan, jin, syaitan, apa semua nak masuk tak boleh. Bahkan kecurian sama orang nak kenakan kita cara zahir pun tak boleh, ataupun cara batin pun tak boleh. Jadi kalau anda nak, insya-Allah pada 30 bulan anda akan dapat 2 amalan. Satu amalan kota tauhid, yang mana rumah anda akan terlindung seperti anda berada dalam lingkungan bola, ataupun buat cahaya bola, ataupun telur, ataupun kulit telur, ataupun di samping itu kata semua, anda akan dapat satu lagi amalan yang Ustaz kongsinya. Amalan itu anda akan dapat seluruh kehidupan anda di atas muka bumi itu, seperti rezeki, pengasihan, kedudukan tinggi, martabat, semua akan naik, termasuk di sisi Allah SWT. InsyaAllah kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.